sejahtera. Saya Aisyah, wartawan James TV, TVPSS Sekolah Kebangsaan Gemang. Dahulu, pembelajaran hanya terhad kepada buku dan kelas fizikal. Tetapi kini, teknologi digital telah mengubah segalanya. Awak cari apa? Saya cari buku tentang sejarah. Cari je lah dalam komputer. Oh, macam mana? Jom ikut sini. Guna ni lah. Awak boleh cari apa-apa je dalam ni. Sejarah ke, sains ke, matematik ke. Okey, terima kasih. Sama-sama. You got it all inside of you. You make me. Di sini, kita dapat melihat inovasi digital cara mengubah cara pembelajaran. Dengan alat seperti Google Classroom, Chromebook dan aplikasi interaktif, murid kini boleh belajar secara kreatif dan berkesan. Hai Alia, bagaimana perasaan kamu semasa menggunakan bahan digital di sekolah? Saya rasa lebih seronok apabila dapat mengakses dan memperolehi segala maklumat yang saya mahukan. Terima kasih Alia. Sama. Bahan digital menawarkan pelbagai kelebihan seperti akses maklumat di hujung jari, pembelajaran kendiri dan kolaboratif serta mampu menarik minat murid. Apakah impak bahan digital terhadap pendidikan di sekolah ini? Okey, impak bahan digital tu banyak. Tapi salah satunya yang pertama, dia dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan dapat menarik perhatian pelajar lah dalam kelas. Yang kedua, dia boleh buat pembelajaran di luar kelas, di luar waktu persekolahan. Sebab bahan digital ni kita boleh guna dalam secara maya. Terima kasih teacher. Sama-sama. Bagi saya, impak bahan digital pada sekolah ataupun pembelajaran, dia membantu para pelajar lebih fokus sebab bahan digital ni menarik dan banyaklah dekat website yang boleh membantu pengajar untuk membantu murid belajar di dalam kelas. Contohnya workwalls, quizzes, bahan-bahan mengajar tu boleh membantulah pelajar untuk lebih rasa menarik nak belajar. Kita boleh buka YouTube, nak tunjuk video-video yang berkaitan dengan pengajaran hari tersebutlah. Itu bagi saya, bahan digital ni amat membantulah untuk murid-murid, terutamanya kelas-kelas yang macam banyak memerlukan ilustratif sebab ada setengah pelajar dia style pembelajaran diorang lebih kepada gambar. Dengan bahan digital, pelajar kini mampu mencapai kejayaan yang lebih besar. Banyak sekolah telah memanfaatkan teknologi ini untuk melahirkan generasi masa depan yang inovatif dan bersedia menghadapi cabaran global. Jelaslah bahawa digital memainkan peranan penting dalam memperkasa pendidikan negara. Dengan teknologi ini, kita membina masa depan yang lebih gemilang dan bersedia untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar. Sekian sahaja laporan khas daripada saya, Aisyah, James TV, TVPSS Sekolah Kebangsaan Gemang. Terima kasih kerana menonton.